by using generative AI. Sekarang ni tengok pun memang very menakut pun ada jugalah kan. Dia punya realistik dia kan. Kita dah tak boleh nak beza lah. Dulu kelakar lah tengok tangan 2 tangan 3 lah jadi banyak. Sekarang ni sangat-sangat. The great things of AI is actually they are evolving very quick. It's exponential. First at the beginning nampak macam tak kena, tak konsisten, tak coherent. Tapi bila lama-lama dia akan terus dia akan sampai ke tahap di mana dia, I think dia akan lebih baik lah sebenarnya. Last tahun lepas yang saya baca dia dah tahap sekolah menengah dah. Itu tahun lepas. Tahun ni tak tahulah kalau kita pun dah ada bukan AI lagi, dia dah panggil generative agentic AI. Agentic AI yang lebih daripada AI. Tapi kita semua adalah user lah. Bukan orang yang akan implement di algoritma, yang akan buat algoritma tu. Algoritma sebenarnya key pada AI tu. Which is kalau saya di kilang, kalau kalau nak buat solution untuk maintenance ataupun predictive, we need more data. We need more data kan. At the end that algorithm akan susun data tu untuk match dengan apa yang kalau dia nak predict kerosakan, dia akan detect kerosakan tu berlaku bila. Tapi dia need more data. More data atau longer time that we measure, the more accurate. Jadi sama macam itu kalau saya aplikasikan dalam kes kehidupan sebagai seorang yang berada di kilang lah, ataupun di industri. Tapi kalau kita as a user biasa ni, yang orang biasa ni yang menggunakan AI untuk menulis surat, ramai yang menulis surat. Saya sendiri pun nak tulis surat sekarang ni saya pakai AI je. Saya bagi apa saya nak, prompt apa yang kita nak tu, dan dia akan bantu kita generate. Tapi yang ni saya rasa tak ada isu pun saya rasa ni. Pasal dia membantu kita. Tapi still kita giving that input to the system and dia akan generate. Makin lama ayat tu kelakar, tapi makin lama dia akan jadi makin cantik ayat tu. Tapi setakat ni saya masuk ayat tu, cantik je ayat tu. Dia dah macam Dr. Ani cakap tadi, dah sekolah menengah sekarang. Kalau dia level university master PhD macam mana? Okay, so I think kita dah approaching the end of the session lah. So kita dah bincang banyak tadi, starting daripada kita nak perkenalkan program sarjana motor kejuruteraan.